Ni dah siapkan dah untuk Mami. Dia campurkan dengan air rebusan tadi. Bismillahirrahmanirrahim sayang. Mami kena makan ini tau untuk penghadapan Mami. Mami try makan. Dia sedap tau Mami. Sebenarnya dia ada ayam. Dia ada pumpkin. Kalau Mami makan ni nanti Mami lawash. Ini buat halus-halus utara untuk Mami. Okey. Ini suapkan pun tak apa. Okey. Kan ini nak letak air lagi. Ini letak air lagi sikit ni ya. Dia tak mau dia makan sikit tu aja. Alah, penat ini buat rebusan ni. Kejap nenek kena pujuk dia juga. Macam tu lah. Tua rebah. Nenek kena pujuk. Tadi nenek dengan atuk suapkan. Ditemani oleh atuk. Makanlah beberapa suap. Tak boleh banyak pun sebenarnya. Doktor kata dalam 15 ke 20 gram saja. Yang ada lebih sikit biarkan. Tadi dah sisi. Kita bukan nak sisi. Kita nak berak tu. Hari ni tak berak lagi. Semalam dah berak dah. Nampak tu Diva. Tu marah lah tu maknanya. Tu macam tu lah dia kalau nampak nenek. Dia rasa nenek ni macam entahlah. Nenek ni jahat. Tak apa. Nanti mana tahu nak makan sendiri. Biarkan Mami rehat.